Oh, terlebih. Kenapa? Ini kabel tu lah. Main kabel Ni HQ eh? ya. Kita kan ada Abi buat ni. Abi buat video. Just tau. Kau kan buat memanjat. Tu notification biasa tu. Cantik di situ jika dah dapat belakang coklat. Korang live kat ni? Kita boleh kat ni lagi tanya. Bukan jadi. Tak, nama apa? Kau tu Dem? Tisu jadi mana ambil apa? Weh, bapak kan tengok seorang pun yang popai di bahasa Malaysia ni. Mendapat 1 point. Oleh Wan Hazy. Dapat placing hitam di sini. Hampir saja nak masuk poket belah kiri. Nampaknya Bob akan masukkan bola merah di poket belah kiri bawah. Satu mata. Bos, tengok motivasi sekarang. Bos tengok baik okey ah. Johan main bila? Johan akan main pada 17 Disember. Hari apa eh? Dekat ni khas untuk bos tengok ah. Ini semua saya punya idea. Tak cantik. Ha? Ini kan lagi maksudnya. Tiada poket untuk masukkan bola merah. Rasanya Bob akan membuat saving di sini. Cantik saving dari Bob. Sebab pakai rekod di kaki ni. Jika dah kiss coklat di situ oleh jika dah cantik dekat long shot Bob. Mendapat 6. Iwan kabut siap. Aku yang dah masuk tu tag live, follow. Tolong jaga kacau. Ni crop kat TikTok. Tai ni TikTok. Dongak kat atas sikit sebab bawah dah banyak ruang. Boleh bos. Okey bos. Tapi centerkan, tinggal centerkan. Center.
Sikit lagi. Sikit lagi. Saya buat. Tak okey. Saya tarik ke sini sikit. Nanti delay sikit. Sebab akan main buat long shot dekat kanan. Sikit lah. Kita tak pasang sikit. Nak tengok aku di belakang. Dan ni Nak gigit. jangan cakap nak kat situ. Orang tak fokus tu. Kerja senang tak ada fokus. Dah. Belakang sikit. Belakang sikit. Sabar, delay sikit. Tak sama. Baca apa ni? Ni, tak tahu. Mau baca betul kan? Kita tak sikit-sikit kan. Sorry. Bos ini, Bos Harrison Street, Kaya, Gentleman, Tempat. Betul ni semua. Ada ikan bos. Ni bos. Saya tambah je kata. Saya cakap kan bos ni saya tak bawa kat rumah saya dulu. Ini bawa kat hotel. Nice. Sikit. Ya Allah. Ush, nice ya. Aduh ya. Cun. Saya suruh orang. Sikit lagi. Hari ni Johan tak main.
Kepada abang-abang kakak yang mana ada dalam live ni, korang boleh tap screen dulu kan. Sekarang ni bosku je betul kita guna account Immortal Q. Sekarang ni perlawanan di antara G Kedah dan juga Bob 88. Kedua-dua memberi saingan yang cukup cantik di sini. Perbezaan 8 poin ni di sini dan save yang dibuat daripada Bob 88. Oh, sedikit payung buat G Kedah ya. Kalau kita lihat di sini, perlawanan ini menjadi perlawanan pertumpuan ya di sini kerana G Kedah. Cantik poket yang dibuat daripada G Kedah. Selesa, handsome long shot yang diberi. Oh, tepuk. Kata tepuk aku, tepuk meja. Satu poin buat G Kedah. 436 mata memandang. Korang boleh tap screen. Yang mana belum follow kan, follow. Sebab final nanti kita akan dekat account ni. Korang rasa final nanti siapa yang akan lawan? $30 berbala 21, perbezaan poin 9 poin ya. Nampaknya Bob 88 pun mencari ruang untuk mengejar poin G Kedah. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kedua-dua player memberi saingan yang hebat ya. Oh, potongan yang agak tidak menjadi daripada Bob 88. Sekejap, nak buat video. Akaun ni akaun untuk live, memang dihaskan untuk live. Immortal Q Live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tap screen guys and share and like. Johan Hasari main pukul 10.30. Kau tahu je aku yang komentator je Mana Ai tak ada. Zuki dah menanggung kekalahan bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik aja, memang baik aja. Ya, sampai. Terus. Gambar tu dengan dekat group management. Bos, gambar-gambar tu bukan antara dekat management kan? Antara kita satu group kan? Group yang ada player kan? Final bila bang? Final 20 hari bulan. Semi final kita akan berlangsung pukul 5 petang. Final kita pukul 8 malam. Bertempat di Jetrick Snooker Klang. Okay, sekarang ni G leading
14 poin. Oh, nampaknya masuk Amkong bola Tok Ram nampaknya. Macam mana nak daftar, dah habis dah bang. Sekarang kita dah dekat last 64. Sesi 8.5. Sebelah kanan. Ni peringkat apa ni? Immortal Q Tournament Snooker. Ni dihaskan untuk customer-customer Immortal Q yang mana beli Q Immortal. Semalam Nick menang ke tak pasti ya bang. Rasanya menang rasanya. Kita tak boleh nak jangkakan game yang belum habis lagi. Buat masa ni G leading 12 poin. Atas table tinggal 25 poin. Ya, nampaknya Amkong lagi sekali. Ya. Memang ada bola Tok Ram malam ni 2 kali. Eri vs Patrick, siapa menang? Eri Zahari. Ada kosong lagi ke bang? Ada bang. Ada last 16 last 32 dengan last 16 bang, ada kosong. Kita sekarang dah round last 64 bang. Dah berjalan sebanyak 6 hari. Sekarang kita ada dekat last 64. Mr. Bam main. Boleh masuk ke live dia. Mana yang nak tengok Mr. Bam? Bam main Bam. Mr. Bam main. Semalam Erizari menang 3-1. Buat masa ni highest break masih lagi Patrick Oy memegang sebanyak 78 poin. Zuki main bang tapi dah kalah. Amin ada live ke? Tak ada rasanya bang. Oh, nampaknya sayang G Yamsui di situ. Dan Bob mendapatkan 4 poin. Johan Asari ada main bang pukul 10.30 bang sesi dia malam ni last 64. Johan Asari. Oh, patutlah Muhammad Amin tu dia masih lagi duduk di last 64, masih tak kalah lagi buat masa ni. Total semua nak dekat 200 player. Kenneth tak kenal lah bang siapa. Banyak Bob pula yang Yamsui dan G mendapat 4 poin. G mendahului 8 poin buat masa sekarang. Johan lawan siapa sih tak ingat lah bang. Ali Putih kalah dah bang. First prize kita, okay, Immortal Q Tournament Snooker dekat The J-Trick Snooker ni, champion akan membawa pulang sebanyak 7,000 bersama trofi, dan runner up sebanyak 2,500 bersama trofi. Semi-final 700.5, quarter final 200, last 16 RM50. Ada tak player main gelak-gelak? Ada bang, ada. Zuki kalah dengan Mr. Bam. Johan lawan Ghazali ke? Oh, pendaftaran berapa? Pendaftaran RM50 sahaja. Akan dapat baju, chalk dan QK. School bag dia memang tak relax bang. Kotak Siong ada main bang? Ni snooker ni dekat The J-Trick Snooker Kelang Jaya.
Kalau nak beli baju boleh je bang. Abang boleh masuk dekat kita punya Immortal Q Live. Tekan bio. Dah ada dekat, nombor dekat sana. Nanti abang boleh PM admin . Lag tak ada bang. Kita ada yang tengok kat sini tak ada lag bang. Tak ada lag. Sini tak ada lag. Mungkin korang punya internet lah dekat tempat korang. Sebab saya tengok dekat handphone lagi satu sekarang ni okey. Lag. Mana ada lag bang. Okey je. Dekat handphone saya okey je. Cuba korang keluar lepas tu masuk balik. Cuba blok kau. Bodoh je. Mungkin tadilah. Yang sokong tak? Nampak ramai yang cakap okey. Tolong komen siapa yang tak lag. Kalau siapa yang lag tu boleh keluar masuk balik. Sekarang ni Bob leading 1 point. Dah okey tapi kabur. Tu abang kena keluar, abang masuk balik bang. Sebab saya dekat sini okey je. Kalau point dia bukan point draw bang. Dia sekarang ni Bob 88 dia leading 1 point. Jadi dia orang kena fight black. Nampaknya placing di situ. Nampaknya frame pertama ni G Kedah menang 1 frame. Tapi Bob pun bagi saingan weh. 39 point dia Bob. Ini tournament Immortal Q bang. Tournament. Okay, frame yang kedua Bob break. Pecahan yang agak tidak menjadi di situ daripada Bob 88 ya. Kita pergi ke frame yang kedua ni. Kalau kita tengok frame yang pertama tadi, kedua-dua pemain ini seperti melaga-laga bola di situ. Cantik daripada Wan Hirzi. Yang mana berada di dalam live ni, korang boleh tap screen sikit kan, share live ni. Yang belum follow dulu. Final kita akan buat kat live ni. Final mesti game best. 8 point buat Wan Hirzi. Last 3 luka. Ini masih lagi last 64. Ini last 64, chat belah kanan. 9 point buat Wan Hirzi. Sembilan poin yang diberikan. Cantik sekali pecahan yang dibuat. Jangan jatuh. Nampaknya bola dengan kata Wan Hirzi ya. Delete dah foto ke apa. Kamera tengok lah, baca ke. 17 poin buat Wan Hirzi sekarang ini. Rap dengar. Sayang sekali. Hampir sahaja tetapi menggeleset. Dan mari kita lihat adakah Black ini masih berjalan. Sayang sekali daripada Wan Hirzi. Dah. Bob 88. 1 poin daripada Bob. Mantap sekali. Cantik tolakan yang dibuat daripada Bob 88. Sedikit sahaja lagi daripada Bob.
638 mata memandang. Korang boleh tap screen dulu geng. Tap screen dulu geng. Wan Hirzi, center pocket yang dibuat. Oh, sayang sekali Wan Hirzi. Adakah form Wan Hirzi lari seketika ini? Sebentar geng, saya lock kamera sikit geng sebab mungkin agak sedikit kabur di sini. Agak sedikit kabur di situ. Sorry, saya gosok orang sikit Bab 88. Saving yang dibuat. Tapi agak tidak menjadi situ. Center pocket diberikan kepada Wan Hirzi. Oh, cantik sekali Black di placing. Game dia buat apa dia nak main pula. Mantap, 8 poin daripada Wan Hirzi. Mak Dan kenapa tak main je? Mak Dan organizer. Terima kasih highest break G. InsyaAllah kita tengok sekarang ni highest break masih dipegang oleh Patrick Oy dengan mata poin 78 poin. Cantik 9 poin untuk Wan Hirzi. Oh, baik sekali. 14 poin buat Wan Hirzi. 16 poin, 17 poin buat Wan Hirzi. Ji pakai Q apa? Lag ke? Cantik marker. Lag ke? Sekejap. Lagging. Kejap. Handphone Samsung mana ni? Dekat bawah kan? Ambil letak sini. Sini boleh charge, cakap lag. Ambil. Sekejap geng. Sekejap. Saya bagi korang selesa sekejap. 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 Sekejap, bye-bye kakak semua. Sekejap. Okey, sekarang dah okey sikit. Setup racun, ya memang setup racun. Sini line dia kurang. Jetrik Kelang, kita kat Jetrik Kelang. Sini di kawasan pendalaman. Kurang. Sekejap. Oh, sangkut. Sekejap. Saya try. Sebab kat sini kawasan pendalaman geng. Tutup. Sekejap lag. Betul lag. Sabar ya. Okey sedikit. Internet lagi tutup ya. Hotspot. Sedikit lag sekejap geng. Snooker tak ada wifi ke? Ada, sini ada wifi. Cuma wifi kat sini slow. Wifi kedai ni ramai orang pakai, berat. Itu masalah kita. Tengok tu guys, Mak Dan komen, sabar guys. Wifi kedai slow.
Bukan. Sekejap geng. Kita memang lag geng sekejap Kita try set up sikit, sekejap je. Korang semua sabar sekejap Aduh, kesian korang ni, lag tengok ni. Okey dah sikit geng. Okey sikit geng. Sekejap geng. Ni buat aeroplane mode kat siput. On off balik. Tapi akan lag sekejap Okey tak geng? Okey tak? Saya tengok macam dah okey sekarang geng. Saya tengok dah okey dah sekarang geng. Tak ada lag dah. Aduh sayang G. Mungkin mengejar high spec. G menang lah teman ni. Dia pakai G ni baru tunduk tahu-tahu boleh dah masuk. Macam teruk. Tak boleh. Macam kat iPhone kan. Betul-betul tak kan. 1 point buat G. Nampaknya frame yang kedua dimenangi oleh G Kedah 86 berbalas 8 geng. Tak hantar. Okey geng. Dah okey belum? Dah okey belum? Dah okey belum geng? Okey dah ni. Okey dah. Wi-Fi kedai slow. Kita try pakai Wi-Fi lain. Pakai hotspot. Ngong hotspot. Dah. Dah, saya dah cakap semua dah tutup hotspot dah. Dah disconnect lah. Pakai yang device pakai. Saya kat siput tadi pakai J-Trip punya. Sebab dia tahu untuk connect kan. I don't know why. But no, why me? Is that a Zul work? Not me. It's a fucking Zul. No, I know I'm a supervisor, but not my job to this job. The fucking Zul lah. Sorry man, I don't know. I'm only fish. Bayar sendiri je nak. Buat tak dengar bos. Bos nak pasak bos. Zul, kau nak kasih kobot tu. Buat kerja nak makan bos. Dah.
Bos 18 minit bos. Geng, masuk tap screen sikit. Yang belum follow dulu. Final nanti kita akan guna akaun ni geng. Korang follow dulu. Dia nak updatekan bos terus. Join awal macam banyak. Ya, aduh bodoh. Sekejap geng, handphone panas geng. Sekejap. Tak, kena disconnect dekat siput ni, wifi ni. Dia masih jatuh lagi. Sekejap, dia terjadi. Hotspot ni. Samsung. Pakai hotspot ni Samsung. Siput ni tak boleh masuk ni ke bos? Yang masuk data. SIM card dia masuk siput ni. Ni tak? Kau boleh masuk apa singkat lah. Aku tak ada info mana yang tu grup. Info kau dah ada dalam grup. Aduh, game kena sini dia boleh lag. Dah 7 orang. Tak ada je grup. Tak ada grup lah. Kau ni tak ada grup tak? Tengah grup kau tak? Tak. Tadi memang pause. Tak, tadi memang pause. Ni baru sorry. Memang pasal ni. Ni dah okey dah sikit. Dah okey dah. Semua viewer stiker di baran. Tak boleh lag sikit. Bila lag semua. Cuba nama aku bodoh. Jaga. Sorry guys. Sekarang dah okey kan guys kan. Atas jasa Acap dan juga Zul. Selepas kita orang ada, live ini telah menjadi live yang sempurna. Guys, saya minta maaf banyak-banyak dekat korang. Okay, sebab kita punya sistem ni ada technical problem sedikit daripada segi line. Saya minta maaf semua. Okay, sekarang kita dah repair sedikit. Dan ini yang terbaik untuk korang lah. Saya minta maaf banyak ya. Okay guys, sekarang ni kalau kita tengok One Hirzi 29, Bob 88 masih lagi kosong point Lauk cok, confirm ke lauk Bob 88 ni? Dua-dua player memberi saingan yang cukup hebat kat sini. No worries lah. Okay Abang K, Janji dah tak lag. Dah okey dah geng. Okay, mari kita lihat. Jawab. Cantik placing yang dibuat daripada G Kedah. Dia boleh lalu depan live pula.
Kiok. Macam mana nak join tournament ni Abang kena guna queue daripada Immortal Q bang. Bila abang guna queue daripada Immortal Q, kan baru abang sesuai untuk join Immortal Q tournament ni. Cantik placing yang dibuat daripada Bob 88. Come on Bob, you can do it. Ya betul Bob, you can do it. Zuki Johan kalah dah ke? Zuki dah hospital. Johan nak Syari pukul 10.30 lagi game Johan nak Syari. Cantik daripada Bob. Pecah point Bob. Bob boleh pecah point ni. 8 point buat Bob 88. Hai, dia mari dah sikit-sikit ni. Dia mari dah ni. Dia mari dah ni geng. Tak apa, sekejap kita relax balik kan. Oh, sayang sekali daripada Bob. Hampir sahaja. Bob mungkin juara di Taman Perumahan dia. Sebab tu dia berani join tournament ni korang. Cantik lah Bob, cantik. Oh, baik daripada G Kedah. Wan Hirzi dengan mata point sekarang 38.9. Alamak Bob dah pening Bob. Salah tak spot. Salah spot pula Bob. Cantik. Dia orang menekan host. Ya okey, baik. Geng, korang kalau korang nak dapatkan baju kan, nak beli pun korang boleh contact nombor kat bio ataupun korang boleh datang walk in dekat J-Trade Kelang. J-Trade Kelang pun kita ada jual juga baju geng. Aku dah pening lah. Ya, aku pun pening lah dari tadi lagi. Ni lag ni. Jika dah dengan mata point sekarang 48 berbalas 9. Sedikit sahaja lagi potongan yang dibuat daripada biji Kedah. Bob dah agak pressure sikit. Mungkin lah. Scorpion yang dibuat daripada Bob. Kakinya terangkat satu ya. Jika dah. Cantik daripada J Kedah. Tiga poin cantik siap. Tetapi tak berjalan di situ. Sayang sekali. Base diambil. Bob cuba seraya upaya untuk mengejar point Jika dah di sini. Point save yang cantik dibuat daripada Bob 88.
Oh, hampir sahaja masuk di poket tengah, terkena jaw di situ. Hampir sahaja masuk. Oh, sayang sekali. Oh, cantik angkong daripada Bob 88 di situ. Bob 88. Bola apa yang dipilih? Black. Oh. Bayar masuk berapa tu? RM50 korang dapat chalk White and Gold Plus dengan baju tournament. Murah geng. Save yang dibuat daripada Kedah. Tapi kita lihat di sini agak pasang ya, bola merah di poket kiri. Sedikit sahaja lagi buat Bob 88. Tengok nama Bob 88 teringat. Teringat. Dengan markah point sekarang 51/10. 51. 52 lah. Hospital Bob. Potongan yang sangat halus daripada G1 Hirzi. Macam dalam TV potongan yang dibuat itu. Seperti player WST yang G1 Hirzi. Bob 88. Cantik pusat yang dibuat. Tetapi agak melekat je bola putih kalau kita lihat di sini. Apa-apa ni. Cantik biru ditolakkan masuk di situ. Tetapi sayangnya merah hanya tinggal sebiji sahaja lagi. Mungkin Bob 88 hampir membuat snook kepada Wan Hirzi. Aura Bob mungkin kembali untuk mengejar poin Wan Hirzi seketika ini. Mari kita lihat, adakah Bob percaya untuk mengejar poin Wan Hirzi. Dan hampir snook menjadi tidak snook. Hampir saja. Hampir sahaja snook di sini. Kat mana ni J-Trick Klang? Korang kalau kata nak beli baju kan, korang boleh walk in ataupun contact nombor dekat bio. Adakah snook di situ? Snook yang dibuat G Kedah mengambil snook itu. Cantik sekali. Cantik sekali. Snook yang dibuat daripada G Kedah. Cantik sekali. Dan hampir saja snook membuka peluang kepada Wan Hirzi untuk saw Q pada kali ini. Sedikit ketat ya. Dan hampir sahaja minum. Adakah snook? Tidak. Tidak sama sekali. Wan Hirzi, Bob 88 memberi saingan yang agak sengit untuk frame yang ketiga ini. Sekiranya Wan Hirzi memenangi frame yang ketiga ini, maka berakhirlah sudah untuk Bob 88 mencari snook dan menjadi snook yang dilakukan. Wan Hirzi mengambil snook. Cantik daripada Wan Hirzi. Terkena bola merah.
Boleh juga adakah Bob 88 berjaya? Hampir sahaja dan Snook sekali lagi tetapi lepas untuk mengambilnya. Lepas. Bob berberkat buat Snook dia. Hampir sahaja. Dan sedikit lagi mau tok ram. Snook yang dilakukan kali ketiga buat bot. Tidak menjadi nampaknya. Sayang sekali. Bot tak makan lagi tu. Dia dah makan dah. Dia kopi ais tu. Cuba membuat Snook. Sudah. Nampaknya jika dah memperoleh 1 poin. Nampaknya dalam situasi begini Chicken Chop Mak Dan jatuh ke peha Mak Dan sendiri. Macam mana boleh jatuh Chicken Chop tu? Ayam tu hidup ke bos? Cantik kuning daripada kuning. Cantik kuning daripada G Kedah. So cute lah. 5 poin, 6 poin buat Wan Hirzi. Amkong. Tidak. Cut. Nampaknya perlawanan yang sungguh baik dan cantik di situ daripada Wan Hirzi dan juga Bob 88. Okey. Dan kita pergi ke studio 3-0 yang diberi Wan Hirzi